Baik, macam mana nak jana income RM2,000 menggunakan YouTube? Okay, ramai orang tahu YouTube ni memang platform yang boleh buat duit. So, saya akan ajar apa cara paling cepat untuk dapat RM2,000. Saya Amin Kamarudin. Kalau first time tengok video ni, boleh klik subscribe ataupun follow saya lah. Saya work from home. Inilah anak saya. Jadi memang antara platform yang saya gunakan untuk menjana pendapatan saya adalah YouTube. Tapi apakah jenis income daripada YouTube yang saya buat? Apakah income daripada YouTube tu? Okey, pertama sekali, sebenarnya income yang paling banyak dekat YouTube bukanlah daripada views, bukan daripada commission. Sebab ramai orang tak pernah buat YouTube, dia rasa macam itulah. Sebenarnya yang paling cepat dan paling banyak sebenarnya adalah jualan produk. Jualan produk kan. Ada orang guna affiliate pun okey tapi commission dia rendah. The best is kita buat business dekat YouTube. Macam saya, jualan produk saya banyak kan, 6 angka sebulan. Dan pernah capai hampir 1 juta sebulan. Okay, hasil daripada saya gunakan YouTube sebagai platform marketing yang sangat efektif. So yang pertama kena ingat dulu, nak cepat adalah dapatkan orang kata jualan. So jualan ni dia kena tengok pula macam mana nak dapat jualan yang konsisten. Okay, yang pertama faham dulu. Okay, yang kedua ialah okay, bila you dapatkan bisnes, produk you nak jual dekat YouTube ni, make sure produk tu repeat order. Produk tu yang repeat order, maksudnya orang beli habis dalam masa sebulan. Dan orang tu datang balik beli. Dan mungkin tak beli daripada kita, beli daripada website, beli daripada kedai-kedai yang menjual benda tu, tapi dikira sebagai kita punya jualan. Kena cari produk yang macam tu. Sebab kalau produk yang tak habis-habis, habis tahun sekali, jadi YouTube walaupun platform tu bagus, tapi you payah nak kekalkan pendapatan itu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ialah bila you dah jumpa produk, you kena identify apa masalah yang diselesaikan oleh produk itu. So, contohnya masalah muka lah, katakan. Muka atau masalah kurus atau apa-apa je lah. Jadi, you kena buat konten supaya orang jumpa. Sebab dekat YouTube ni, orang akan jumpa bila mana dia akan type cari tentang masalah tu. Jadi, agak senang compare dekat platform lain. YouTube memang video yang berdasarkan carian. Jadi bila kita fokus buat konten, kita buatlah fokus 10, 20, 30 konten tentang benda tu. Gunakan paling senang, gunakan ChatGPT lah. Katalah saya nak buat 20 video tentang kurus untuk video saya dekat YouTube. Saya nak orang jumpa video saya tu. Jadi ChatGPT akan bantu untuk pecahkan kepada 20 tajuk dan ChatGPT akan terus bagi idea. Jadi kita boleh buat video berdasarkan pengalaman kita, buat video. So bila video kita banyak, ibaratnya kita ada banyak umpan dekat situ. Okey, dan tadi yang ketiga kan, yang keempat lah saya tambah lah, patutnya ada 3 je, 4. Okey, yang keempat. Okey, dalam konsep yang saya buat YouTube ialah saya akan bantu siapa yang join saya akan bantu untuk dia penetrate. Saya buat bisnes produk kesihatan. Produk kesihatan ni antara carian yang paling tinggi orang cari dekat YouTube. Macam nak selesai gout, macam mana nak turunkan asid urik, macam mana nak turunkan kolesterol, macam mana nak kuruskan badan. Banyaklah topik-topik kan, daripada sekecil-kecil masalah kesihatan sampai sebesar-besar masalah kesihatan, orang cari dekat YouTube. Dan kalau orang cari dekat Google sekalipun, dia akan keluarkan video YouTube. Jadi, apa yang saya buat ialah saya akan sit down dengan you, saya akan bincang, okay, apa masalah yang you nak target. Okay, dan produk tu, saya ada produk lah. Produknya kita gunakan produk daripada Shaklee. Shaklee ni produk yang high quality, nombor 1, pioneer, market leader dalam vitamin dunia. Memang orang tahu brand ni adalah brand yang sangat bagus dan ada banyak option produk. Jadi kita tak payah nak simpan stok. Kita ada stok dekat warehouse, kita boleh guna, ada orang order daripada YouTube, kita terus boleh hantar. Okey. Jadi so saya akan sit down. So apa contoh macam ni you dah dapat 2,000 dengan YouTube? Dia simple je. YouTube macam bila video you tu dah ranking, you akan dapat orang kata mungkin 1 ke 10 orang yang akan PM you setiap hari. Dia akan ada link WhatsApp, boleh contact dekat situ. So jadi baik bila you dapat 30 orang pelanggan. Okey, 30 orang pelanggan, biasanya orang yang guna Shaklee ni mula-mula dia akan guna 2 produk. 2 produk lebih kurang dalam 150 ke 200 lah untuk masalah dia. So kelama-kelamaan dalam 3 ke 4 bulan dia akan start guna 4 produk sebab dia dah puas hati, dia nak lebih result. Ataupun dia akan start share pada family member dia, mak ayah dia yang sakit lutut ke. Sebab Shaklee ibarat farmasi. You ada farmasi lah ibaratnya kan. Tapi you tak bayar untuk kos farmasi tu. You just macam consignment je kan. Orang nak order, bayar dan kita boleh pakai sistem dan post sampai kat rumah orang tu. So Shaklee akan guarantee delivery. Shaklee akan ada insurans untuk setiap
delivery tu. So jadi bila you mencapai 30 orang pelanggan yang setiap bulan menggunakan dalam 300 ke 400 ringgit untuk family dia, maka jualan you akan mencecah 12,000 lebih kurang dan you akan start dapat 21% commission. Tapi sebelum capai 12,000 pun, kalau you dah buat jualan bawah pada tu, dah start dapat commission lah. Tapi dia tak start dapat maksimum lagi untuk 21% tu. Tapi dia ada banyak lagi. Dia commission dia sampai 71%. Tapi 21% ni untuk orang baru. Orang baru dia start dapat 21%. So daripada situ, you akan dapat 2,000 ke 3,000 ringgit sebulan yang akan dikreditkan ke dalam akaun. Dan untuk next order, dia tak perlu dah pergi kat YouTube, dia contact you direct, ataupun dia boleh beli directly dekat website Shaklee, ataupun dia boleh beli kat mana-mana cawangan Shaklee yang berdaftar di Malaysia. So, jadi semua belian tu, dia akan beli setiap bulan dan semua belian tu akan diregister under you. Jadi kepakaran saya adalah untuk membina trafik tim-tim saya pada topik-topik yang you minat lah. Dan kita akan bincang lah apa topik yang sesuai dengan you punya usia you. So itu caranya, dan siapa berminat boleh contact saya untuk saya bantu. Assalamualaikum.